Kategori emas, small bar item. Gold bar 0.5 gram, suku dinar, setengah dinar dan gold bar 5 gram adalah dalam kategori small bar atau item emas yang kecil. Walaupun item kecil begini harganya murah dan mampu milik, anda perlu kenal pasti matlamat simpanan emas terlebih dahulu. Dengan matlamat dan target gram emas, anda bukan sahaja boleh fokus dalam simpanan, malah anda boleh maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Katakan anda ingin mulakan simpanan pertama, simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan dan katakan gaji anda adalah sekitar RM3,000. Jadi untuk 1 bulan pendapatan, anda boleh letakkan target simpan 10 gram emas. Jadi untuk situasi ni, mana yang lebih baik untuk anda simpan? 10 keping 1 gram atau 1 keping 10 gram? Semestinya 1 keping 10 gram ini lebih baik dari sudut kos upah. Kos upah atau gold premium untuk 1 keping 1 gram ini harganya RM15. Jika darab dengan 10, sudah jadi RM150. Gold premium untuk gold bar 10 gram ini RM15 juga. Jadi anda boleh jimat RM135 dengan pilihan saiz emas yang sesuai dengan matlamat simpanan. Dengan Econ Gap, anda boleh sahaja menabung mengikut bajet anda dan bila cukup target gram emas yang anda mahu, anda boleh keluarkan untuk anda simpan emas itu sendiri. Nak Hana bantu mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh bermula sama ada dengan RM100 atau 1 gram. Puan boleh rujuk pin video di profil Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.